Hai semua, hari ini Zee nak kongsikan satu lagi resepi yang menarik, iaitu panna cotta. Resepi ni sangat senang dan simple dan sedap. Okey, mari kita mulakan. Mula-mula kita perlukan 3 cawan susu segar. Zee memilih full cream milk sebab full cream milk ni akan memberikan tekstur rasa yang lebih creamy kepada kita punya panna cotta nanti. Tapi terpulang pada individu, kalau dia rasa dia tak suka kepada full cream milk, dia boleh pilih fresh milk ataupun kepada low fat milk. So, kita masukkan susu kita ke dalam sospen yang telah disediakan. Tapi pastikan ya, sospen kita cukup besar untuk masukkan semua bahan-bahan kita nanti. Selepas itu, kita akan masukkan 6 sudu besar gelatin dalam bentuk serbuk ya, ke dalam susu kita. Kita akan biarkan serbuk gelatin ni di dalam susu kita selama 5 minit. Okey, sehingga kita nampak ada macam kedutan-kedutan dekat atas susu tu, dan serbuk gelatin kita tu dah mendap ke dalam dan nampak basah. Baru kita akan panaskan atas api. Selepas 5 minit, gelatin kita akan nampak basah macam ni. So, selepas nampak basah macam ni, barulah kita akan angkat dan letakkan atas api. Tapi dengan api yang sangat kecil. Pastikan adunan ni tidak mendidih ya. Kita just nak panaskan sahaja. So, sambil kita panaskan tu, kita kacau. Jangan biarkan mendidih ya. Tujuan kita panaskan adalah untuk melarutkan gelatin kita tadi. Selepas tu kita boleh ambil satu sudu untuk kita pastikan tak ada lagi butir-butir gelatin atas sudu tu. Kalau dalam keadaan macam ni, maknanya kita punya larutan tadi dah okey. Dan kita bolehlah masukkan 2/3 cawan gula ke dalam susu kita tadi. Dan kacau sebentar dan kita boleh terus angkat. Dalam keadaan susu kita yang masih dalam keadaan suam tu, bolehlah kita masukkan 600 ml whipping cream ataupun 3 cawan. Dan kita akan terus kacau supaya ianya sebati. Selepas itu, bolehlah kita teruskan ke bahan yang seterusnya, iaitu esen vanila kita. Kita akan masukkan 2 sudu kecil sahaja ke dalam adunan kita.
Dan jangan lupa baran terakhir kita adalah 2 cubik garam ke dalam susu kita tadi. Dan kacau lagi sampai sebati. Bila kita rasa dah sebati, bolehlah kita masukkan adunan kita tadi ke dalam bekas yang kita sediakan. Okey, dah siap masukkan dalam bekas. Kita akan sejukkan di dalam peti sejuk selama 4 jam ataupun semalaman ya. Sementara nak tunggu 4 jam tu, bolehlah kita potongkan buah-buahan yang akan kita letakkan atas panna cotta kita nanti. Pilihan buah-buahan ini terpulang kepada individu ya. Kita akan potong buah kita kecil-kecil supaya kita senang masukkan dalam bekas kita nanti. Tapi kalau nak potong besar pun boleh. Buah-buahan kita
dah siap dipotong. So, kita boleh keluarkan panna cotta kita untuk kita letakkan di atasnya. Yes, sekarang adalah masa untuk kita menghias panna cotta kita. Sebelum kita nak letak buah tu, kita akan letakkan filling dulu atas panna cotta kita. Okey, untuk filling ni kita boleh beli yang dah siap di kedai ya. Tapi kalau kita rajin, boleh kita buat sendiri je, tak ada masalah. So, untuk panna cotta kita ini, kita akan isikan filling kita di atas panna cotta kita. Dah siap isi filling kita atas panna cotta. So sekarang ni kita akan isikan pula buah-buahan yang telah dipotong tadi. Jangan risau ya, panna cotta kita ni tak terlalu manis. Just nice. So sesuai untuk semua ahli keluarga. Dah siap dan sedia untuk dihidangkan kepada tetamu dan seisi keluarga.
Selamat mencuba dan jangan lupa ya, follow, like dan share resepi ini kepada kawan-kawan dan teman-teman supaya Zizi boleh kongsi lagi resepi-resepi yang lebih menarik di masa akan datang. Selamat mencuba. Bye.